Macam orang putih pula. Padahal makan nasi budu je. Okey, kemudian sebutan huruf ta, begitu macam huruf kaf tadi, tidak perlu kita buat berangin sehingga berlebihan. Ketika huruf ta ini berbaris. Lebih jelas sikit bunyi angin ketika ta ni sukun. Macam kita baca at, fitnah, at-hu. Kita baca tu ada bunyi tu pun sikit je. Ketika ia berbaris, tak perlu kita sebut ca. Nasca. Dan nasta. Ta biasa. Ta, ti, tu. Tidak perlu ca, ci, cu. Okay, bunyi tu orang kata apa? Bunyi slang-slang. British sikit tu. Ca. Tak perlu. Tak perlu. Baca Quran, tak perlu. Lahjah Arab ni, kita sebut biasanya untuk ta ketika berbaris. Ketika sukun, barulah lebih jelas bunyi angin tu sikit. Tapi tu pun sikit juga. Jadi kita baca surah Al-Fatihah ni bunyi nasta'i, nasta'i. Tak perlu nasca'i. Begitu. Macam orang putih pula. Betul Cik Siti. Kan? Macam orang putih pula. Padahal makan nasi budu je. Kan? Padahal makan nasi budu je. Sebut tak macam orang putih. Okay, bergurau je. Okay. Nasta'i. Sebut tanta tidak perlu kita anginkan secara berlebihan.